RM99 saja dan juga pack besar harganya RM4.99 Mr. Boo. Ya, tak perlu. Ya. Zaidi ni macam seorang chef yang ada sekilas ya. Cuma Zaidi tak habis. Dia jam pun sangat besar. Oh lah, bukan macam ni. Ada yang pakai itu. Cara Zaidi tu memang gaya macam chef. Oh, macam saya dapat tu. Dia perempuan, guna-guna panas tadinya, ya. Oh, cara dia kacau tu macam kau buat dia kuat ni. Zaidi, kita tanya Zaidi dah sebulan berapa kali masak Zaidi? Aku tanya, berapa kali masak kat kedai bawah? Sebulan. Mereka dia lagi minggu saya masak. Dia dah hujung minggu kan? Minggu masak tu. Masa hujung minggu banyak tak bebek. Jadi kita masak lah. Tu kau dah tu. Ya, tak elok kalau masak habis bersih tu. Itu apa dia? Dia sampai berat dapat kat tu. Ya. Kalau nak ikut kat rumah nak tengok cara Zaidi masak, kalau tak apa nak cuba kat rumah pun boleh juga. Ya. Datang kat rumah Zaidi. Tapi masak apa lagi? Aku jangan masuk dalam barang. Itu apa benda tu Zaidi? Ikan. Bakal masakan nama dia apa? Kumis ala India. Jadi dia ada gisawi. Biji sawi. Biji sawi. Jadi dicampur dengan biji sawi ni supaya dia ada bunyi. Itu macam. Itu baik. Bantu sikit-sikit abang. Jangan bantu sekaligus. Nanti dia punya pencet tidak menyerapi seluruh tubuh sayur. Itu dia. Sayur itu telah dicampur bersama dengan apa yang dimasak tadi. Alamak, awak Ini dah bawa ke bawah dah angin. jangan buat malu. Bawang tu sengaja digaring, betul tak Zaidi? Betul. Resipi ni Zaidi turun-temurun. Dia bergantung pada apa ni selera masing-masing lah kan. Kalau nak bawang bangun ke, tak hangus ke. Ya. Bergantung. Ikut selera masing-masing. Tak, sebab bawang goreng ni baik untuk pertumbuhan rambut. Betul. Kalau nak berumur. Betul. Ya. Kadang-kadang rambut dekat kepala tak tumbuh, tapi rambut tak tumbuh. Itu Ada ni berapa? Dulu tangan ni. Dengan bulu tangan dia. Bulu tangan dia subur. Baru kira. Kalau dah cantik sikit, dia nampak pucat kan? Nampak sikit bagi gunung. Colour sikit. Jadi tak ada lah. Apa banjir dia? Karet lah. Dua. Dalam bahasa Melayu karet apa? Merah aku masih boleh. Pasal orang putih. Dia baru manis sikit. Dia tak ingat bahasa. Orang putih kira lah. Bau goreng dah rasa kenyang dah. Nampak? Betapa senangnya masak, bau goreng dah rasa. Orang yang ikut pula rasa. Jawapan dia rasa. Kalau kedai emas, dia timbang emas tu dia pakai ni. Berapa karat ni? Berapa karat? Pakai ni. Jadi tak ada apa lain. Apa sebenarnya ni? Okey. Tapi kalau kau nak masuk ikan, nak masuk ikan boleh kan? Betul. Tapi Potong dia. Masukkan Maggi cukup rasa. ini dia. 120 gram. Habis 10 gram. 10 gram. 10 gram. Rahsia subsiko. Oh, banyak baru tadi. Nak berapa lah? Ada memang ikut sekatan. Oh, ibu sukatan. Jadi kan tak ada. Untuk memberi rasa rempah. Tahu dia? Bau dia tadi bunyi. Alright. Dia taruh sikit. Apa tu bunyi? Itu nak cantikkan warna je lah jadi. Kalau nak cantikkan warna, boleh taruh warna ya. Warna kuning. Tidak kuning, tidak. Wapi buat sangat dulu. Okey. Dah siap dah. Ini nampak tak masak. Jangan ya. Biasa kat rumah masak kubis biji besar itu. Asia tu ni untuk apa? Kalau untuk tadi untuk biji sawi
buat apa kalau bunyi? Kalau kunyit ni, orang kata kalau apa suka nak orang besar ke apa, kunyit paling banyak lah. Ya ke? Habis hari bukan kopi lah. Jangan lupa lah. Okey, sekian, terima kasih. Itulah dia hasil masakan daripada Zaidi.